Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zulhani Zambil Mak Yusof, nombor metrik 8710090253131001 daripada program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dengan kepujian daripada Pusat Pembelajaran Alustar. Dalam video ini, saya akan membentangkan cadangan penyelesaian bagi bahaya kesihatan pekerja dan alam sekitar dalam industri pembuatan elektronik dan semikonduktor. Industri pembuatan elektronik dan semikonduktor merupakan salah satu sektor utama yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Industri ini melibatkan proses penghasilan chip elektronik, wafer semikonduktor, komponen elektrik dan pelbagai produk teknologi tinggi. Kawasan seperti Kulim High-Tech di Kedah dan Bayan Baru Pulau Pinang merupakan antara pusat utama industri semikonduktor negara kita. Walau bagaimanapun, industri ini turut mempunyai pelbagai bahaya kesihatan pekerjaan dan alam sekitar. Antara bahaya utama kepada pekerja ialah pendedahan kepada bahan kimia berbahaya seperti asid sulfurik, asid hidrofluorik, pelarut organik, logam berat dan gas toksik yang digunakan dalam proses pembuatan. Pekerja juga turut berisiko mengalami masalah respiratorik akibat penyurutan wap kimia, kerengsaan kulit akibat sentuhan bahan kimia serta gangguan kesihatan kronik akibat pendedahan berpanjangan kepada bahan toksik. Selain itu, pekerja turut terdedah kepada risiko ergonomik seperti pergerakan berulang, postur kerja statik dan kerja shift yang boleh menyebabkan gangguan muskuloskeletal serta tekanan mental. Dari sudut alam sekitar pula, industri ini menghasilkan sisa kimia, effluent, industri pelepasan udara dan sisa berjadual yang berpotensi mencemarkan tanah, air dan udara sekiranya tidak diuruskan dengan betul. Pelepasan logam berat dan bahan kimia berbahaya boleh memberi kesan kepada komuniti setempat dan ekosistem. Bagi mengawal risiko tersebut, beberapa garis panduan dan piawaian telah diwujudkan. Pertama, Akta dan Kesihatan Pekerja 1994, kurungan Akta 514 yang mewajibkan majikan memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja semasa bekerja. Kedua ialah Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, kurungan penggunaan dan standard pendedahan bahan kimia bahan berbahaya kepada kesihatan tahun 2000 atau ANKES Regulation 2000 yang menetapkan keperluan pengenalpastian, penilaian dan kawalan pendedahan bahan kimia bahaya di tempat kerja. Ketiga ialah Environmental Quality Act 1974 yang mengawal pelepasan pencemaran ke alam sekitar dan pengurusan sisa terjadual. Selain itu, standard antarabangsa ISO 45001 2018 berkaitan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerja serta ISO 14001 2015 berkaitan sistem pengurusan alam sekitar turut digunakan secara meluas dalam industri pembuatan moden. Menurut Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Malaysia atau DOSH, pengurusan risiko yang sistematik melalui hierarki, pemantauan pendedahan dan latihan pekerja merupakan amalan terbaik yang dapat mengurangkan risiko kemalangan dan penyakit pekerjaan. Cadangan pertama ialah memperkukuhkan kawasan kejuruteraan. Majikan perlu memasang sistem pengudaraan setempat atau local extraction ventilation bagi mengawal pendedahan kepada wap, habuk dan gas berbahaya. Sistem automasi juga boleh digunakan untuk mengurangkan interaksi langsung pekerja dengan bahan kimia berbahaya. Cadangan kedua ialah melaksanakan program pengurusan bahan kimia yang menyeluruh. Semua bahan kimia perlu mempunyai safety data sheet atau SDS yang lengkap.
penilaian risiko UNCLOS perlu dijalankan secara berkala atau inventory bahan kimia hendaklah dikemas kini bagi memastikan pengendalian bahan berbahaya dilakukan secara selamat. Cadangan ketiga ialah memperkukuhkan penggunaan peralatan perlindungan diri atau PPE. Pekerja perlu dibekalkan dengan respirator yang sesuai, sarung tangan tahan bahaya kimia, cermin mata keselamatan dan pakaian perlindungan. Majikan juga perlu memastikan PPE diperiksa dan diganti secara berkala. Cadangan keempat ialah meningkatkan pemantauan kesihatan pekerja. Program pemeriksaan kesihatan berkala, biological monitoring dan surveillance kesihatan pekerja perlu dijalankan bagi mengesan tanda awal penyakit pekerjaan sebelum menjadi lebih serius. Cadangan kelima ialah mempertingkatkan pengurusan alam sekitar. Semua effluent industri perlu dirawat sebelum dilepaskan ke alam sekitar. Sisa terjadual hendaklah disimpan, dilabel dan dilupuskan mengikut keperluan perundangan. Pemantauan berkala terhadap kualiti air, udara dan tanah juga perlu dilaksanakan. Cadangan keenam ialah memperkukuhkan budaya keselamatan. Latihan keselamatan, latihan tindak balas kecemasan, kempen kesedaran dan penglibatan pekerja dalam program keselamatan perlu dijalankan secara berterusan bagi mewujudkan budaya kerja yang selamat. Penyelesaian yang dicadangkan adalah sesuai kerana ia mengikut hierarchy of control yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kawalan kejuruteraan dapat menghapuskan atau mengurangkan bahaya pada sumbernya, manakala kawalan pentadbiran dan penggunaan PPE memberi lapisan perlindungan tambahan kepada pekerja. Selain itu, pemantauan kesihatan dan pemantauan alam sekitar membolehkan organisasi mengesan masalah lebih awal sebelum memberi kesan yang lebih serius kepada pekerja dan komuniti. Pelaksanaan ISO 45001 dan ISO 14001 pula membantu organisasi mengurus risiko secara sistematik dan berkesan. Pendedahan ini bukan sahaja dapat mengurangkan kadar penyakit pekerja dan pencemaran alam sekitar, malah meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos operasi akibat kemalangan dan memperkukuhkan reputasi organisasi sebagai industri yang bertanggungjawab. Kesimpulannya, industri pembuatan elektronik dan semikonduktor mempunyai pelbagai bahaya kesihatan pekerja dan alam sekitar yang memerlukan pengurusan yang berkesan. Melalui pelaksanaan kawalan kejuruteraan, pengurusan bahan kimia yang sistematik, penggunaan PPE, pemantauan kesihatan pekerja, pengurusan alam sekitar dan pembudayaan keselamatan, risiko kepada pekerja dan alam sekitar dapat dikurangkan dengan ketara. Oleh itu, komitmen pihak pengurusan pekerja dan organisasi penguatkuasaan amat penting bagi memastikan pembangunan industri yang mampan dan selamat. Sekian dahulu daripada saya. Terima kasih.